Dan selamat sejahtera. Selamat sejahtera, cikgu. Okey, duduk. Okey, tentu kamu masih ingat lagi dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tajuk syarikat berhad. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Dan sebelum kita sambung, cikgu nak kamu tengok dulu video ni untuk mengingatkan kamu tentang pelajaran-pelajaran yang lalu. Bila bagi perhatian. Kamu dah pun selesai melihat apa yang telah kamu pelajari pada hari-hari dan minggu yang lalu. Okey, cikgu ada satu soalan nak tanya. Apabila syarikat itu mengeluarkan saham, dan saham itu akan dibeli oleh orang ramai kan? Dan saham ada dua bentuk. Okey, saham keutamaan dan juga saham biasa kan? Jadi apakah ganjaran yang diperolehi oleh pemegang-pemegang saham? Okay, siapa nak cuba? Ya. Dividen. Ya, dividen ya. Kelas apa dia? Dividen. Okey, dividen. Jadi dividen adalah ganjaran yang diperolehi oleh pemegang-pemegang saham. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang dividen. Tajuk kita adalah dividen ya. Kita lihat dulu modaliti dan antara perkara yang kita akan pelajari pada hari ini. Tajuk syarikat berhad, subtajuk adalah bentuk modal, dan modaliti pembelajaran kita adalah
Yang pertama, kamu dapat selepas mempelajari tajuk ini ya, kamu dapat menerangkan maksud dividen. Okey, yang kedua, boleh menghitung dividen interim dan juga dividen akhir. Dan seterusnya yang ketiga, menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Jadi ini adalah antara perkara yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, kita bagi perhatian. Ini dia tentang dividen. Dividen merupakan pulangan platform modal yang dilaporkan seperti yang dijelaskan oleh Nasmi tadi ya. Apa dia jawapan tu? Dividen adalah ganjaran yang diberikan oleh pemegang kepada pemegang saham oleh syarikat selepas keuntungan diisytiharkan. Kemudian dibayar atas modal berbayar sahaja ya, bukan modal dibenarkan. Hanya yang dibayar oleh pemegang saham sahaja yang dikira sebagai dividen. Dan kadar dividen ini ditentukan oleh lembaga pengarah. Siapakah lembaga pengarah? Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Nurul ya. Nampak macam nak jawab ha? Siapakah lembaga pengarah? Ya. Pemilik syarikat sebenarnya mereka bukanlah pemilik syarikat tetapi pengurus syarikat dan mereka juga terdiri daripada pemegang saham juga. Okey, syabas diucapkan memang ada kenal kita dengan jawapan. Okey, dibayar dalam bentuk peratusan atas nilai kara. Nilai kara di sini adalah nilai saham untuk membeli dijual dan bukan pada nilai pasaran. Okey, seterusnya kita ada dua jenis dividen, iaitu dividen akhir dan juga dividen interim ya. Dividen akhir diisytiharkan selepas untung bersih bagi tahun kewangan semasa ditentukan. Maksudnya selepas diisytiharkan untung bersih, maka dividen itu dipanggil dividen akhir. Tetapi ada juga dividen yang diisytiharkan sebelum keuntungan sebenar diketahui. Contoh macam satu tahun tu kalau ada katakan tahun contoh tahun apa? Dalam satu tahun ni kadang-kadang hari raya Aidilfitri kan dia bukan di hujung tahun ya, contoh bulan Julai. Jadi sebelum bulan Julai pemegang saham tu akan menerima dividen yang diisytiharkan oleh syarikat, itu dipanggil dividen interim. Apabila berlangsungnya sampai 31 Disember untuk 2016 diisytihar pula sekali lagi dividen yang itu adalah dipanggil dividen akhir. Jadi kamu diharap dapat membezakan di antara dividen interim dan juga dividen akhir. Okey, kita lihat pula langkah pengiraan dividen ya. Pengiraan dividen bermula dengan kita kira modal berbayar saham biasa dan juga saham keutamaan menggunakan rumus berikut ya. Kamu boleh ambil rumus ni. Dividen sama dengan modal berbayar kali dengan peratusan dividen. Dan biasanya peratusan dividen ini memang dinyatakan untuk saham keutamaan. Okey. Dah. Okey, kita tengok pengiraan. Tempoh perekonomian syarikat XYZ berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Syarikat punya modal berdaftar seperti berikut. 4 juta saham biasa, SPG saham biasa, 5% bagi sesaham setiap unit. Jadi kalau kamu kira di sini, ini modal berdaftar. 1 juta syarikat, 1 juta unit saham keutamaan, 8% ni apa? Adalah janji untuk membayar dividen bagi saham keutamaan. Okey, betul. Kemudian RM2 setiap unit. Kita akan mula mengira daripada saham yang diterbitkan oleh syarikat. Syarikat telah menerbitkan ke semua saham keutamaan dan saham biasa
semua saham telah dipohon beli dan dibayar sepenuhnya. Okey. Kemudian pada 30 hari bulan Jun 2003, syarikat telah membayar dividen saham biasa sebanyak 12%. Pada akhir tempoh perekonomian pula, syarikat telah menyediakan dividen sebanyak 10%. Jadi di sini 12% ini dianggap sebagai dividen apa? Dividen interim. Dan dividen yang dibayar pada akhir tahun 10% ini dianggap sebagai dividen akhir. Okay, betul. Jadi kirakan dividen interim untuk apa? Untuk saham biasa. Okay. Dan dividen yang kedua B ini dividen akhir saham biasa. Bahagian C kita akan kira dividen saham keutamaan yang tidak ada apa-apa perubahan. Okey. Kita tunjukkan jawapannya. Modal saham berbayar. Tadi kita dapat sahamnya ada berapa? Ada 4 juta unit kan? 4 juta unit kali dengan 5%. Jadi kita dapat modal berbayar saham biasa adalah 2 juta. Kemudian modal berbayar saham keutamaan daripada 1 juta unit kita kali dengan nilai tawaran RM2, kamu akan dapat nilainya RM2 juta. Ini beza, yang di atas tu unit, di bawah tu ringgit lah. Kemudian kita kira dividen interim saham biasa berdasarkan formula unit kali dengan harga dan kali dengan peratus. Jadi kamu dapati saham biasa berapa? Kita tengok tadi RM2 juta. Ini ada RM, kita tak masukkan. RM2 juta kali dengan 12%. Kemudian 12%. Jadi dividen interim saham biasa RM240,000. Okay. Kemudian dividen akhir, oleh kerana dividen saham biasa ni tidak bersifat timbul tambah, maka setiap kali diisytiharkan itulah angka yang kamu akan darabkan. Jadi tidak berkait antara satu sama lain. Tidak serupa macam, tak sama macam saham keutamaan ni. Okay. Pada dividen akhir 2 juta unit kita kali dengan 2 juta ringgit ya, kita kali dengan 10%. Kita letak jadi 200,000. Kemudian dividen akhir saham keutamaan. Tengok balik soalan tadi. Saham keutamaan kita kali dengan RM2, jadi kita ada 2 juta kan. 2 juta kali dengan 8% dapat RM160,000. Okey, macam mana? Faham tak? Ada yang memerlukan penjelasan? Ada soalan? Apakah beza di antara saham biasa dan saham keutamaan dari segi dividen? Saham keutamaan telah ditetapkan. Kalau 6% lah 8%. Tapi saham biasa dibayar hanya selepas pemegang saham keutamaan menerima dividen masing-masing. Okey, kita lihat lagi pengiraan seterusnya. Menghitung dividen biasa. Syarikat amal berhad mempunyai modal diterbitkan dan berbayar 2 juta yang terdiri daripada 2 juta saham biasa. Okey, yang ini keseluruhan lah 2 juta ringgit. 2 juta saham biasa kita kali dengan RM1. Jadi kamu akan dapat jumlah saham biasa modal berbayarnya adalah 2 juta ringgit. Kemudian bagi tahun berakhir 31 Disember 2007, syarikat mengisytiharkan 12% dividen atas saham biasa. Jadi berdasarkan formulanya, jumlah dividen dibayar sama dengan modal berbayar kali dengan kadar dividen. Kamu ambil modal berbayar 2 juta ringgit kali dengan 12%. Jadi kamu dapat 240,000. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Syarikat Damai Berhad mempunyai modal diterbitkan dan berbayar sebanyak RM560,000 yang terdiri daripada 2 juta unit saham biasa, 78 sen sesaham. Maksudnya satu unit tu 78 sen. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2008, syarikat mengisytiharkan dividen pada kadar 12 sen sesaham. Jadi kamu ambil
nilai ni 2 juta kali dengan 78 sen, kita dapati angka dia 1,560,000 kan, kali dengan 12 sen. Jadi jumlah dividen yang dibayar adalah 1,87,200. Okey, seterusnya kita tengok juga bagaimana ia dikira berdasarkan tahunan. Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku Bestari Berhad pada 1 April 2012 dengan modal seperti butiran di bawah. Kamu bagi perhatian pada modal terbitkan, ya, kerana kita akan jual dividen berdasarkan modal terbitkan. Okey, 100,000 unit 6% saham keutamaan kali dengan RM2 sesaham. Okey, cuba kamu kira. Buat pengiraan dulu. Okey, berdasarkan formula apa? Nak kira dividen macam mana? Modal berbayar darab ratus dividen. Okey, sekarang kita kira berapakah modal terbitkan saham keutamaan. Saham berapakah dividen? Ambil modal berbayar, kita kira 100,000 kali dengan RM2, kita dapati 200,000. Lepas tu kita akan darab dengan 6%. Jawapannya 2 kali 6 12 kan? 12,000 setahun. Okey. Kemudian kita akan kira juga berapakah dividen. Nyatakan dividen saham. Saham biasa tak dinyatakan, dia bergantung kepada apa yang diumumkan oleh lembaga pengarah. Okey. Jadi sekarang kita akan isi ruang pengiraan. Jika keuntungan pada tahun 2011, pihak syarikat mengisytiharkan sebanyak RM50,000. 2012 RM38,000. 2013 tiada keuntungan untuk dividen yang diisytiharkan, dan tahun akhir 2014 RM37,000. Jadi cara kamu nak buat pengiraan, okey, berdasarkan tahun pertama RM50,000. Okey, tahun kedua apa ni? 38. Tahun ke 2013 tiada. Tahun 2014 ya, RM37,000. Okey. Pengiraannya kamu boleh buat berdasarkan begini, ya. Keuntungan dividen saham keutamaan. Okey, 2011 tadi kita dah buat pengiraan kan, 2 juta ringgit kali dengan 6%. Jadi pada tahun ni dia akan dapat, kita kena ada tanda RM. Okey. Kemudian dividen biasa bagaimana dia dibayar? Kita buat macam inilah. RM50,000 tolak dengan RM12,000. Jadi dapatlah dividen saham keutamaan tak RM12,000. Dan selebihnya, kita akan agihkan kepada pemegang saham biasa sebanyak RM38,000. Okey.
pada tahun kedua tak juga sama. Dividennya itu sebanyak 12,000. Dividen saham keutamaan sama. Okey, selebihnya 26,000. Okey, bagus. Okey, pada tahun 2013 tiada keuntungan yang diumumkan untuk dividen. Jadi tiada pembayaran. Dividen biasa pun tiada. Okey, pada tahun 2014 berapakah dividen yang akan diperoleh oleh pemegang saham keutamaan? 24. Kenapa kamu jawab 24? Sebab mesti dikandarkan sebab ia bersifat input tambah. Mesti tolak 24,000. Jadi di sini 24,000 juga. Dan selebihnya 13,000 kita akan bagi kepada pemegang dividen saham besar. Boleh tak? Ya. Terima kasih. Cikgu tulisnya. Okey, ni dia. Kamu boleh faham tak? Boleh tak? Okey, kalau tu kita akan buat latihan cara berkumpulan sebagaimana yang cikgu telah rancang ya. Dalam satu kumpulan kamu ada 4 orang. Jadi soalan yang kamu akan dapat ini mungkin berbeza daripada kumpulan lain lah. Jadi kamu boleh bekerja berpasangan ya. 2 orang ambil latihan dan 2 orang lagi ambil latihan yang berikutnya. Jadi cikgu jemput ketua kumpulan untuk datang ke depan untuk mengambil, memilih ya mana-mana sampul lah ya. Okey, semua sekali kumpulan. Mula ya. Okey, Rani. Okey, duduk dalam kumpulan masing-masing dan kamu buka sampul tu ya. Agihkan soalan, buat secara berpasangan. Kamu boleh ini nak asingkan 2 kertas tu. Asingkan dan bawah.
RM1. Okey, dia soalan latihan bulan. Kamu mungkin akan dapati ada bahagian yang angka dia berbeza daripada apa yang tunjuk di sini, nak? Okey. Soalan nombor 1. Jelaskan. Mungkin dari dia. Ya. Yang bahagian pertama apa? Soalan nombor 1. Jelaskan maksud dividen. Ya. Siapa tunjuk ayat? Kita pegang. Okey. Boleh dengar tak yang lain? Ulang sikit lagi. Kuat sikit. Apa maksud dividen? Dividen adalah ganjaran yang diberikan kepada saham. Okey. Masyarakat memperoleh keuntungan. Ya. Dividen adalah ganjaran yang dibayar kepada pemegang saham jika syarikat memperoleh keuntungan. Okey, bagus. Lagi sebutkan kepada syarikat. Bagus ya. Okey, seterusnya. Nombor 2 kita tengok. Berikan maksud dividen interim. Siapa nak cuba? Ya, Ray. Dividen interim ialah dividen yang diisytiharkan pada pertengahan tahun. Ya, dividen interim adalah dividen diisytiharkan pada pertengahan tahun ataupun ya, Dalam tempoh peredaran. sebelum tamatnya tempoh peredaran ataupun dengan sebenar diketahui. Okey. Syabas ya. Bagi kebukan. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan dividen akhir? Ya, betul. Dividen yang diisytiharkan selepas Keuntungan. syarikat diketahui. Okey, bagus ya. Dividen akhir adalah dividen yang diisytiharkan selepas keuntungan syarikat yang sebenar diketahui. Okey, tanya. Okey, bagi tepukan kepada Nazirani. Okey, bagus nak? Okey, seterusnya kamu dah buat soalan nombor 3. Siapa yang jawab soalan nombor 3? Kat tangan. Itu dua-dua kan? Sudah? Dah siap belum? Okey, kita bagi masa lagi. Syarikat bijaksana telah ditubuhkan pada 1 Januari 2005 dengan maklumat berikut ya. Modal berdaftar dan modal diterbitkan. Syarikat telah menyiapkan dividen interim. Jadi yang ni cikgu boleh kita boleh bezakan ya. Dividen interim dividen interim saham biasa 3% dan bayaran dibuat sebelum tahun kewangan berakhir. Dan jumlah untung bersih yang dibolehi oleh syarikat adalah 36,000. Lembaga pengarah syarikat mengumumkan perkara berikut: dividen akhir atas saham keutamaan, dividen akhir 9% bertentang saham biasa. Jadi anda dikendaki menghitung dividen akhir saham keutamaan, dividen interim saham biasa dan dividen akhir saham biasa. Okey, kamu cuba. Siapa
2.50 kali daripada 7. Dividen akhir saham cak kumpulan lain sana okey right? Siapa yang nak jawab soalan nombor 3A? Angkat tangan, nak cuba? Ada yang dah siap lah? Ya, Chan. Boleh ke? Okey, Chan akan jawab soalan nombor 3A, dividen akhir saham keutamaan. Tunjukkan di bawah putih. Ini saja, dan kita buka online lah. Okey, cuba tengok bagi perhatian ejaan dividen tu jangan DI. DI. Okey. Tolong bagi perhatian. Kita akan tunjukkan jawapan untuk 3A iaitu dividen akhir saham keutamaan. Macam mana? Sama tak? Betul tak? Okey lah, bagus. Tahniah. Dan dividen akhir saham keutamaan merupakan kita ambil unit ya. 400,000 unit. 5% kali dengan 2 unit dapat 800,000 kali dengan 5% dan jawapannya 40,000 ringgit. Okey. Untuk soalan bahagian B, 3B. Siapa nak cuba? Izati ya.
Okey, kita akan kira dividen akhir saham biasa. Okey, 205 ini yang tekan turun dalam bentuk tinggi ya. Kan 900 dapat 225 225. Okey, bagus ya. Beri tepukan. Okey, seterusnya bahagian soalan yang keempat. Siapa nak cuba sini? Dua orang. Ya. Azri ya.
pengiraan berdasarkan tahunan, tahun lain tahun ke tahun yang lain. Ya, bagus. Tanya Hazrin disebutkan. Semua cikgu nak betulkan sekali ya. Oleh kerana kita kira berdasarkan RM, jadi simbol RM ni mesti ada. Sebagai kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, sebenarnya apa yang kita dah belajar ni, kita belajar tentang pengertian dividen, pengertian dividen interim dan dividen akhir, mengira atau menghitung dividen interim dan dividen akhir, dan akhir sekali apa? Bahagian ini mengira dividen saham keutamaan dan saham biasa berdasarkan tahun-tahun yang diberi. Jadi diucapkan terima kasih dan ke kelas.